Di atas bukit menghadap Selat Teberau, tersergam sunyi Villa Nabila, sebuah banglo tinggal yang dulunya penuh kemewahan. Namun kini hanya tinggal dinding reput dan pintu yang berkeriut ditiup angin laut. Orang-orang Johor sudah lama tahu villa itu bukan sekadar kosong, ia berpenunggu. Kononnya bertahun dulu sebuah keluarga kaya tinggal di situ. Anak gadis mereka, Nabila, sangat disayangi. Namun, pada suatu malam malang, seluruh keluarganya mati dibunuh dan Nabila hilang entah ke mana. Ada yang kata dia dibunuh bersama. Ada juga kata dia masih hidup, bersembunyi, atau lebih mengerikan, dirasuk. Sejak kejadian itu, villa ditinggalkan, tapi gangguan mula berlaku. Penduduk sekitar melaporkan bunyi tangisan waktu malam. Ada juga yang nampak gadis berbaju putih duduk termenung di balkoni villa. Bila disapa, dia hilang dan bau hanyir darah tiba-tiba menusuk hidung. Tahun 2013, sekumpulan remaja kononnya berani masuk ke Villa Nabila waktu malam untuk rakam video seram. Mereka bertujuh. Tapi bila keluar, hanya 6 yang pulang. Seorang hilang. Laporan polis dibuat, pencarian besar-besaran dijalankan. Akhirnya, remaja itu ditemui duduk terperuk dalam bilik bawah tanah, mulut berbisik nama Nabila berulang-ulang sambil ketawa kecil. Dia tak pernah waras semula. Seorang bomoh pernah mencuba menutup villa itu. Dia masuk dengan serban dan tongkat, baca ayat suci kuat-kuat. Tapi dia pun keluar dalam keadaan pelik, mata terpejam, tangan menggigil dan seolah-olah bercakap dengan seseorang yang tak nampak. Katanya, dia tak mahu pergi, ini rumah dia. Hingga hari ini, masih ada yang mencuba nasib. Sekadar ambil gambar, rakam video, cabar diri, tapi ramai yang pulang dengan mimpi buruk, diganggu suara anak kecil menangis atau melihat kelibat Nabila dalam cermin, walau mereka berada jauh dari villa itu. Orang Johor tahu satu perkara saja. Jangan sebut nama dia kuat-kuat bila lalu depan villa Nabila. Sebab kalau dia dengar, dia akan cari kamu.